Bangun, bangun. Ya, tuh, nomor tawa sih tuh. Berapa? Si orang ke keruak deyaknya. Ke dapurnya, ada tugas. Masak, mama. Rajin mak masak. Pagi udah tugas. Ya, gelending guys. Good morning, selamat pagi. Ketemu lagi dalam channel saya, channel Panjangin. Kayak pagi ini masih landing lagi kawan-kawan kita. Pukul berapa aja? Malah tuh. Malah ni napi malam. Masih rehat lagi guys. Mau di ni ikut malam. Kau tidur daik dia. Ini dua ikut tu. Ya tu, ini keluar. Tunggu masakan mie itu. Mie masa betul ya. Abang seperti aja lagi. Anak manyuh nah dulu. Lagi jam baru. Tunggu ya tugas. Ya kedua lagi. Ya dulu dia awak ke. Kedua ni mie campur sama. Dulu mie campur pama, dulu dia awak ke. Dai. Special. Tadi dah lagi. Oh, kamu barunya. Ini kami pertama kena begini ya tu. Yang tu ah. Wih, mie pama pagi tu guys. Ini pama atau Mie pama, mas spesial matok. Wah. Yo. ya ada pasal ni pama. Pasal mie pama. Kalau kami pama itu kami sama. Ya. Boleh lihat dan kana jual kini. Nah, ada pasal. Spesial mie pama. Biasanya udah biar koko bihu kemana? Biru dah biar kan malam. Giga bahu pagi itu. Pagi tu tahu mana? Bangun. Ya, satu. Mie pama, nah hampir sila tu mie pama. Siapa trip keluar ada boleh mie pama lagi. Apu, mie best mat. Dekho tu ya. Nang halda pagi tu. Hei. Nah. Sudah siang hari guys. Oke guys. Nah. Udah tahu asari. Nyaman suasana guys. Suasana di waktu pagi. Ya. Nah, tuh. Pondok. Bismat. Ketenangan. Aman damai. Memang best lah kita duduk di apa tu di hutan lah. Dengar kicauan burung.
kicauan burung, bunyi air. Memang best lah guys. Ya, Ini ketemu tak ada. Pamak. Ya. Itu mu dia tak ada. Dia kira bulan saat pian. Oh, dia mi pamak. Nó là empang mì itu lagi. Oh, ya. Mai sedap dah. Proses. Makan mie itu. Pun sayang guys. Sang sakit. Saking Pakai. meda. Tetap kelabu. Ya. Tahu lagi. Ini permainan cukup berat. Pak bahu. Makan mie. Mak sidak tu lagi. Mì sudah. Buat mai mì sok. Udah kembali. Nó ada sup lagi. Đấy, mì sok kìa. Ý. Có vậy. Mì phun. Mi pamak. Ya. Dah, kìa. Okay guys, ngelaban mi pamak pagi tu. Berus ngelek dengan mi pamak. Mi pamaknya ada sup guys. Detalan pamak. Các bạn loa tiền này. Nghe cả nghiện bao nhiêu à? Phải loa cái nuôi tù. Ngay cả cái tần ta làm được. Anh hoài quá. Đâu? Habis tekan. Hangat lah itu. Nha. Kena agak kopi mau. Ni perencah dia tadi. Kenyang. Tinggal kita situ. Habis tekannya. Tu air di tu. Oh, itu air. Hah? Kaki bisa tahu kan apa-apa. Ya guys, ya. Makanan tuh mantap. Mi pamak. Tunggu melawan mi pamak guys. Này cái nào? Đâu. Aku. Ya enggak bahu. Itu malam. Hah? Batuk lain dah, batuk ada dengan aku. Ai ya. Mana? Banyak boleh. Hijau-hijau ya. Lebih hanya. Agak. Udah. Nó chẳng có đủ bước về mà cho mai có hơn nào. Nyak lain dah. Sup boleh sini apa kayak. Sini ya. Ini bisa. Hiểu thôi. Liệt.
Cái này là xài sụp mà. Misi nè. Pamanya. Thế thì pasar thì bị xe cái misi này mới pha mà. Cái cam mà cái pha mà cái là câu pasar đấy. Nhưng mà mới pha mà. Ini mata ada matanya. Wow. Sao mới mà tạo cái mà tạo. Ini tanya dengan. Nhà máy à? 20 bit teman kau. Nhà. Masa apa kau? Làm báo kia kìa. Split cổ đi. Nampak. Yang 20. Oke guys, kita nak ambil buah dulu. Baru lepas makai mie pamak guys. Sayang lah. Ustaz ni. Dah habis. Inilah rumah panjang dulu guys. Nah, ini rumah panjang dulu nih. Lebak mah tu pala mak pelabak aku nah. Nah, saya mah. Darah ini kayak apa? Tak melar ya. Sama saya. No. Ini tanya dulu guys. Makai gula. Manis. Tahu? Saya. Nah, sudah dipanjat. Ya, ya. Wah. Balasat. Ya, guys. Pukul rambai. Nah, ini kita panggil perkampungan Nangas Pengaruh. Nah, kesinilah asal usul kita dulu guys sebelum pindah ke Nangatada. Nah, orang dulu lah atau nenek kita dulu. Nah, ini rumah baru buat lah, bukan baru buat, lama udah buat dah. Ini bukan rumah panjang belah atas tuh. Ini rumah untuk dulu toreh getah, apa tuh, bumai, kebun. Nah, di tok man. Toknya lama nak diau. Yang mia. Nyerpot lah karung tua. Nah, itu. Ternyata bisa buah ya. Bolensat, buarian, laban tu sikit rumah panjai asal subak. Hulu kan bisa meh. Dulu dia bisa. Dua rumah panjai selalu lah aku madah. Konten lama aku subak bisa aku nyebutnya. Nanti kami selalu bergigak dengan pengaruh malam itu lah. Ba langkau. Dor si Dayak aku dia, mak dia kami malam, nyamai dia semua bisik bagai. Ya, ambil bola sap gitu. Manis lensat guys.
Ini ke atas. Ya, data tadi ni guys. Andi mah ini ke. Itu kira terbawai lama. Manual lah. Buah rian semua bisa. Tang. Yalah. Lebat tu ada ranguan. Bala monyet ngelabannya. Lebat tu. Lezat orinya lebat. Buah. Buah rian bisa. Tapi untuknya ujung-ujung yalah. Ya. Aku ngantik ya. Dikit lezat. Oke guys. Cik, jalan pernah air. Cik, mana? Lalau ni. Jalan mandi dulu guys. Mandi apa tu? Penyangkai. Ya, baik. Abah. So rakal tu naik. Ni, So rakal mah. Naik lihat tu. batu tu. Ah. Rakal naik. Ya, hanya dia beli upay lah. Ni, Ya, tanah tu. mahal ya. Tanah siapa tu, Pak? Kalau dah tahu sebab. Ya. Ini dah tahu ni pun naiknya. Ini si bau bi. Oh, Bi semua. nuah lagi ya. Yang saya mak sama sayang sih. Hai tu. Okey guys. Ya. Bebangan. Oh. Banyak tik banyak ni. Ha. Tengok ada siput. Tekuyung panjai nah. Anak tekuyung panjai. Ya, makai buah bambengan. Tak betul makai saya. Oh. Ya. Nah selalu kalau saya makai bekas peluang. Kuyung. Ya. Sit kuih minyak itu dah ya. Oh. Cara dah lah. Betul. Pasuk-pasuk minyak sit kuih minyak terus kuyung panjai. Itu ngambil air, nyawa air. Oh, pun bawang. Tanian lah buah bawang. Nah guys. Bersih air. Air itu boleh dirut betul aja guys. Memang best lah. Rasa kena balik kita guys. Memang best tinggal ataupun berada di sini guys. Ini buah, tapi buah dah apa tu dah lepas dah, hampir nak habis. Ada buah paung kan, pokok paung pun ada. Ini buah dia. Seronok guys. Berada di sungai, nyaman. Dulu, zaman dulu kita naik perahu. Kalau tak naik perahu, jalan kaki menghilir. Bukan menghilir lah, ada laluan jalan kaki nak sampai kat Nangatadak sana guys. Ada lagi 2 buah rumah panjang sebelah hulu sana. 1, 2 rumah panjang lagi guys. Dulu lah, tapi sekarang ni tak ada. Rumah pun tak ada. Yang dulu tu dengan lintang ada pondok macam tu, tempat mencari cari lauk, tempat malam lah.
belah hulu sana. Okey, kita naik atas. Kita naik atas. Sudah cuci muka. Nak mandi kita tak bawa tuala tadi guys. Tuala ada ke atas. Tak perlu mandi lah. Okey. Memang best. Sampai mi pamak tadi. Enggak, sampai mi pamak deh. Sampai Oh. Iya lawan ni nampak dia mi pamak mi lawan tu. Tunggu tu jual. Dia makan luku, makan ikan. Mak sama makan. Bukan tahu. RM2 was, kurang RM2. Luku. Nó rất goyak deh, buat. Lapu. Ya. Kita tangkai tu ye, ye. Tunggu makan luku. Makan lansat oh. Tunggu pagi. Makan ikan bisa. Saya pelama. Mulia saya. Lebak mak pelama. Sebab melarang berat deh. Kau buat? Lu nanya buatnya. Ya lebat. To. Nya lebak dia menyambung. Ni ayah ngomong waktu tangkai. Hmm. Mudah kah tu? Ayo lah. Jaga mak kita nak kita. Sila ayam buah itu. Sebagai makan belum sah pagi. Ya. Tujuh hijau. Mulianya pagi tu. Mandi buat dalam jasnya. Rian yang biam ya. Ambil. Dah ambil. Betul bak makan di tu yang belum. Ya ni tu. Ada yang buat. Rian isu dah. Dah ambil. Nah dah dah. Nó buat sana dulu, được. Mà đuôi nó nghe nhở không phải Đang là buah. Okey guys. Saya nak mandi dulu. Jom kita mandi. Mandi. Jom mandi. Ya, betul mau mandi guys. Best mandi sungai. Selap pagi tu. Datuk kami bisa pura yang baru lagi. Kita mencari rezeki lagi guys. Ya, kita akan bersambung lagi mencari rezeki. Okey. Setakat ni dululah video daripada saya. Terima kasih dah menonton. Terima kasih sentiasa support Penyangin channel guys. Semoga kamu semua sentiasa dimurahkan rezeki. Tuhan memberkati guys. Okey, jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel Penyangin. Okey, bye bye.